Ni aku bagi tahu korang faktor-faktor kenapa steering rack ni rosak. Yang pertama, untuk korang yang bawa kereta family car tu, korang jangan bantai kereta korang bawa off-road lah. Itu bukan setakat 1-2 tahun je tahan, sehari 2 je dah problem. Automatik pergi bengkel je. Yang kedua ni, ramai yang pandang enteng, yang pandang remeh benda ni. Cara pembanduan korang sendiri. Kadang-kadang steering rack ni cepat rosak pun disebabkan korang sendiri. Maksud aku daripada segi cara pemanduan tu, contohnya korang bawa terlampau agresif, ada lubang yang dalam, lepas tu korang bantai kat langgar. Tu pun salah satu punca yang membuatkan steering rack kereta korang ni rosak. Kalau korang tak nak dengar cakap aku, korang kerap juga bawa agresif. Ni aku bagi contoh ni korang tengok dia punya cover ni. Tu, ni bawa sikit pecah. Ni, nampak ni, leaking. Pak basah-basah tau. Ni steering rack kereta belakang ni aku bawa lepas repair. Yang terakhir ni paling penting, korang servis lah korang punya steering rack ni. Kalau untuk yang jenis pakai minyak, korang buatlah flushing. Kalau untuk jenis yang pakai motor, contohlah korang nampak kat steering rack ni. Steering rack ni dah ada bahagian-bahagian komponen dia. Contoh ni tie rod end, rear end. Contoh tie rod end ni dah problem, tukarlah tie rod end. Janganlah biar dia terkulai lembik macam tu. Kan lama-lama nanti dia makan pula benda lain. Kalau korang malas sangat nak ambil tahu pasal steering rack kereta korang ni, korang bawa datang bengkel, aku tengok kan. Steering rack seketul ni bukan murah kalau rosak.